Assalamualaikum, selamat pagi. Papa Mike 02, Papa Mike 01 panggil. Okey. Sudah luncur Papa Mike, sudah luncur. Wah. Tutup. Roger. Abang Mat. Baru keluar gate ni Abang Mat. Baru keluar gate. Bang. Awak kejap lagi nak keluar juga ni. Mana betul awak? Okey Abang Mat. Oh, nak keluar mana? Batu 10? Betul. Button yang paling kiri sekali tu. Okey. Alamak, terbuka pula radio walkie-talkie ni. Sudahlah, standby lama, bateri habis pula. Maklum lah kat RM60 bateri. Roger. Energizer mahal apa Mat? Ada kendaraan yang masuk pula ni orang. Roger. Apa ni? Oh, masuk kat radio kereta. Roger. Kan benda antena kereta tu dekat dengan antena radio CB tu. Ya. Dia dekat sangat apa ni Abang Rahim 12.7 km tu rasa dapat tu apa Mat? Apa? Roger apa ni radio ni semua ada pada kawan. Cuma apa ni kabel kau adjust dengan rodong. Dia kerja telco yang dah lama dia buka tu. Cuma konektor kena order. Konektor dia mahal. G6 kan. Kau adjust lebih tu untuk Abang Mat sekali. Free ya. Bekas nara telefon tu apa. Okey. Saya betul. Apa tu kalau ada kita nampak orang kat dalam ni boleh tak kenal. Betul masak tu kecil dia pun tak beli juga betul. Ada tengok ada yang kena ada macam ni. Sebab dia pakai yang biasa. Risau juga ada kata takut yang dia. Sekarang dia ni pakai orang kata ni orang boleh lah nak cukup kita orang. Siapa pakai radio kat Kedah? Awak Syah. Radio apa dia pakai apa? Saya pakai radio betul. Yang dia nak buat di pakai ataupun dia nak apa semua dah orang pakai ada boleh tu. Raja. Monitor tak ada masalah. Jangan bercakap je. Macam tu. Tapi kalau ikut salah lah memiliki radio tanpa peruntukan radah ni apa? Sudah tu dia dah tua. Dia simpan. Dia tanya rumah dia boleh pakai. Dia kata ni ada bukan kan. Ini tak ada masalah. Dia kata cuma kalau tu dia nak cari juga dan nak buat. Dia kata kalau pakai banjir dan tu buat. Roger. Boleh lah
Mat ya. Kau dah kontak lah radio kawan yang sendiri lagi kat rumah tu. Kau nak hantar balik kilang. Dia kabur suruh hantar. Tu Mat. Nak adjust dia punya receiving dia. Meter dia sangkut. Lepas tu suruh dia calibrate balik. Macam tu Mat. Tu Abang Rosni Karak tu, dia pun nak hantar juga tu. Hantar ke kilang tu. Yang radio tak jenuh tu, dia pakai sama dengan radio tak jenuh beli tu. Dia pandai repair tapi spare part tak ada. Komen pun tak ada buat benda lah. Buat lebih baik hantar kat sana senang. Sekali-kali boleh tu ni kan, tu tak ada, ni tak ada, senang juga lah. Ya, buka-buka macam kita lah. Buka-buka pelak baru tak ada. Tak berjalan juga motor. Betul baik itulah. Jadi dia sebut ke atau sebut pergi hantar? Apa? Dia bagi alamat ke kilang. Ya tu. Alhamdulillah lah Abang Mat. Nanti kau apa lah. Kau nak hantar sekali satu kotak dengan yang tak jenuh tu. Abang Mat sebab beli pun murah kan. Memang harga tak masuk akal. Harga plastik jabil pun. Betul. Tapi kalau dia suruh hantar pada pos, baik kita hantar kita boleh tengok kilang tu. Kalau ada barang baik boleh order pula. Garang nampak pun. Kalau ada member nak nanti senang lah kita offer dekat situ terus. Boleh juga. Kita 3 orang. Gambar-gambar berat kereta pun. Itu pula nak ajak siapa nak pergi Tok Jenok ke Tok Pak Erwa ke siapa ke. Awak sebut penting nama dia. Arwah dia nak ngikut juga. Dia mana boleh lepas benda rare dia apa. Nak tengok kilang tu kan. Dekat rumah ni tu lah. Dia mesti kata je kaki nak ngikut tu. Ya. Bukan senang nak masuk ya. Kalau tak ada orang dalam. Tu dah ada peluang tu. Bila lagi nak guna kan. Kalau mana tahu ada dapat yang murah-murah cepet tu. Kalau time beli masih teruk. Kalau tak boleh kita repeat kemudian pula. Ya. Ada. Tapi awak garam no. Kawan tak laya je Mat. Tak laya kena beli tuala besar. Nak gelak idea. Macam mana? Kebetulan je tu. Ya. Itulah. Abang Rosli tu dia ngajak kawan main Amato tu. Dia seorang sana. Orang-orang dah fed up dah main. CP tak dapat sana. Apa-apa kamu main dekat-dekat je. Macam kita porok ni abang Arul angin tu. Sebab dia tak dapat lengah. Kita bukan nak bagi satu dunia dengar. Orang luar negara dengar lantak lah. Orang dekat-dekat dia. Betul. Itu dia kalau dapat dengar. Dia tak boleh nak cakap lagi. Dia angin apa? Ya. Dia angin lah. Dia tengok apa ni dekat tu. Dekat kita punya WhatsApp group tu. Kita nak tongeng. Dia belah sana tak jalan lagi. Kita kat sini 2 orang. Dah boleh borok dah. Tu kalau masak tu dia kata kalau jadi buat mungkin dia pun join lagi ohnya apa. Ya. Itulah. Lemah borok dengan dia kadang-kadang dia keluar frekuensi dia tak khabar. Dia main tinggal bodoh gitu ya wah. Tu yang lebihnya tu. Kita risaulah takut ada apa-apa kan. Tak boleh lah. Macam tu kalau air traffic control pun Mat, kena kuih gulung lah lepas mendarat tu.
bahan ijaz apa. Tu sebab apa kita tunggu ingat aku ada apa masalah ke, keluar tak cakap apa, salam tak ada apa, tak ada, risau juga kan. Itu tak betul lah cakap gitu tu lah. Ya. Kau dah banyak kali dah jadi gitu. Sibuk macam mana ke, apa ni, Tok Pulu ke, kekasih lama ke datang khabar. Tidak kita terganggu. Nak pula kita borak 3 orang berputar-putar gila-gila. Bila lepas kat mat dia, apa ni tak khabar. Kurang-kurang kalau kita kau contohnya kau tengah playboy lama, dia boleh tindak apa mat khabar serah tu. Kau nak ke bilik air je. Tak tahan sangat ni. Kau borok dulu lah. Sedangkan kau tak pas PTT lagi. Jadi awak dengar okey awak khabar kita. Bila kau pas ke dia, tu baru dah ke bilik air tu. Sekarang dia masuk lah. Bila dia khabar, tadi awak tengah cakap ni, dia potong line awak. Kan senang. Tidaklah kita tunggu. Betul lah tu. Tapi dia jenis tak gitu. Dia terus tinggal motor. Dah letih lah kita ni yang menunggu. Ya. Itulah. Kau kat Terlang ni, rumah dekat TMB ni. Lepas pada rumah TMB ni, Abu Mat. Ni lawa ni tak kebun yang dua bukit kapit ni apa? Ni jelas dengarnya ni, jelas sangat. Itu cerah macam duduk kat sebelah je rasanya bunyi tu. Ya. Hari tu kita test antena lama dah Abang Mat apa? Tu antena lama, antena yang pendek tu. Itu yang betul-betul ni tak ada benda. Jelas macam ni. Ya. Ini boleh tahan juga lah. 5 km lebih lah ni Abang Mat. Dari rumah kawan 10 km, 9.4 ke 9.8, kira 10 lah Abang Mat. Kalau kita kat pandang gembira tersenyum macam lagi Ya. Tapi awak dapat borok dengan tu. Tapi kawan tak tahu lah, kawan boleh tak dengan Abang Rahim tu esok. Tapi awak nak keluar, tak apa lah. Ada masa kau pergi ngetes lah. Tembak di rumah. Terima kasih Abang Mat, kerana awak ada kat base tu, boleh kita test coverage sini ada, sini dapat, senang esok. Betul lah tu, sebab dekat bila dia ada dekat sana besok, kalau mungkin dia boleh panggil kawan, tapi benda ni boleh lompat juga ke awak tu, sebab dia benda ni bila dia ikut kelompat. Itu anda tahu kan, kalau nak mendapat lagi cantiknya kalau dapat. Ya, betul. Senang dia nak ngabur ke maklumat sana kan. Jalan macam ni selalu putus. Tapi sekali dia buat jambatan lah Abang Mat tak? Apa? Buat dah, tapi tak siap lagi tu. Situ caruk tak? Caruk bukit tak? Tu yang selalu duduk bila banjir, dia selalu putus situ. Itu tu ada yang bukit mereka tu air. Kalau bila musim hujan, dia nak macam air tericuk dekat atas tu, mau tak layu punya air je. Dia pasal kalpa. Warna JKR punya engineer tu, dia tak rancang awal. Ni dah berapa kali putus lah. Berapa juta dah habis situ. Boleh silap je, ni baru nak buat apa, kononnya nak buat macam kalau dulu pasang kalpa je, bila dah kena macam ni baru dia tahu apa. Dah kurang-kurang ni dia kan sebelum perancang tu dia dah panggil dah dengan GPS dia, dengan semua bersangkut power agency kan, meeting sekali. Senang nak buat bajet kan. Sebab nak buat satu-satu tu dia kena melalui maklumat awal, betul barulah bajet awal. Betul, tapi dulu semua dah buat perancangan, tapi kononnya janji nak tunjuk kepada baik dia rasa dia boleh buat dengan cara dia sudah tak juga.
Raja. Mungkin masa dia dulu kan kapasiti air tu cukup. Kalbert tu bila pokok tebang, menderang, air melunak lah bermat apa. Tidak juga, sebab benda tu atas bukit yang tinggi dekat Mekah tu sawit mana tu hutan ke apa ke, jadi dari dulu air memang laju pasal itu tu. Patut dia dah tahu dah daripada awal ya, benda tu air memang laju perempuan itu. Dan dia rasa apakah kalau mungkin air cukup untuk lalu, dia tak tahu dia tepuk ke bawah lagi. Oh gitu. Raja. Kau nak sampai dekat Masjid Kampung Pulau Rumput ni bermat. Jalan straight jalan lepas jambatan kan, jalan ni banjir tenggelam tu. Kau geli jalan ni bermat. Sebab kiri kanan longkang dalam Bayangkan air ni ampuh ni. Kereta tak, lori tak boleh lalu atas jalan ni. Kalau lori jatuh dalam longkang tu, tenggelam macam kapal selang lah. Apa tak berlaku dengan dia semua. Kereta langsung bola air tak tinggi mana. Dapat dah orang yang keluar tu. Dah jalan dah tu. Oh, awak rajin keluar dengan kampung sini rescue apa mat apa? Ya, tapi dia ke belakang ni tak ada lah. Kalau semua rajin lah. Memang sampai sana tu semua. Ya, sebab awak kan rapat dengan tempat-tempat semua orang awak belakang apa mat apa? Sampai semua dah berjalan ni, dah dekat dia dah kurang sikit. Tapi kalau berdua orang ni mungkin dia waktu tidur lah tu. Pelik lah kan apa? Ya. Tempat benda ni yang duduk sini. Alah, dulu buat kontrak dalam KPP tu. Sejak dia kena duduk, dia suruh adik dia jaga. Tempat sah. Tapi dia tak tempat dah kan apa? Tak, orang lain ada kira dulu ni tak sihat. Ya. Kampung ni kampung terkenal dengan kampung Derian lah. Kanan pokok Derian ni apa mat? Kau tengok orang kampung jual Derian tak laku apa mat apa? Derian dah tahu banyak orang juga ni sebut dua murah. Cuma ada nak apa? Ya. Tapi Derian kampung sedap apa mat? Kalau buat terpoyok lama sikit, kalau dia kahwin tak ada lah. Jadi bubur apa mat dia kahwin buat terpoyok apa? Tahu kan, sebab ni awak cakap apa lah. Sedap mana tu orang bagi orang dalam dia. Kalau apa tak makan dia ni. Dia makan je. Apa ni, rumah je lah. Dengan anak dia makan dia. Ya. Awak tak makan kek benda apa mat? Apa? Panjang ni. Dah malam. Ada dua orang tu, dua buah. Lepas tu, dia tak orang makan. Sampai makan lawan lepas tu. Tak sering lagi awak cara. Oh, Raja dia. Awak sama dengan arwah yang kawan. Dia kawan. Dia tak boleh makan mi ke Maggi dia tak makan. Dia ada sejarah dia. Dia waktu kerja hutan dulu lapar sangat dia makan sampai tersedak keluar ikut hidung Maggi tu. Betul. Masing-masing bila ada sejarah itu jadi dia tak makan dia tu. Dia kawan juga lah. Dia tak tepi. Tak nak dia sekarang ni makan dia semua. Tak nak ada jaminan. Tapi kalau buat bubur dia nak buat bubur ke buat tahu ke bubur. Kalau boleh nak makan dia sebab Raja dia. Kalau bubur makan pula pakai gigi. Itulah bermat. Sekarang ni Derian pun benda mewah dah. Dulu tak laku orang tebang dalam sawit. Sekarang semua kek tak laku apa. Benda bermat. Kadang-kadang dia macam dia tak logok. Bila kita singgah dia, keluar timbang bawah meja. Ya. Dah masuk jajahan Bandar Rumbia ni apa mat? Jajahan Bandar Rumbia lah. Ya. Sehat lah kalau sampai sini apa mat apa? Masalah tu. Okey ni mak dah siap tu nak putus pergi dulu. Raja. Okey lah apa mat, kalau nak siap boleh lah tu.
kira berjaya lah sampai kepada Arabia ni apa Mat apa. Renyak cabut kabel tu letak luar rumah. Macam tu. Okey Abang Mat, Assalamualaikum. Hati-hati mobile ke Batu 10 tu. Jumpa lagi 10.7, 10.3. Lain-lain berita 10.4. Over.